Dari juru X-ray hospital kerajaan kepada homestay di tengah hutan. Di video kali ini, kami ingin berkongsikan tentang satu keluarga yang meninggalkan kehidupan bandar ke kehidupan tenang di hutan. Perjalanan kami mengambil masa 5 minit untuk naik ke sebuah hutan dari jalan kampung di Kuala Pilah. Selamat menonton. Tenang, damai, jauh dari hiruk pikuk bandar. Ikuti temu rumah saya bersama pemilik tanah ini yang lebih dikenali sebagai Makcik Google. Akak dah berapa tahun akak mulakan kehidupan sebagai homestay? Akak pindah kat sini pada tahun lepas bulan 8 2023 bulan 8. So dah kira setahun lebih lah kan. Dah setahun lebih. Apa yang akak lakukan, yakni pekerjaan akak sebelum beralih kehidupan sebagai homestay? Sebelum ni akak kerja sebagai juru X-ray diagnostik dekat hospital kerajaan di Cameron Highlands. Selama akak kerja kat situ 8 tahun. Secara keseluruhan akak dah kerja 18 tahun lah sebagai juru X-ray. 18 tahun? Kemudian akak mohon bersara pilihan sebab nak mula hidup macam ni lah. Mula hidup kat kampung. Sebab ni kerja juru X-ray kita macam kerja hospital kita akan ada on call. Kerja tak kira lah dia on call tu maksudnya pagi, petang, malam pun dia orang boleh panggil, hospital boleh panggil. So macam kita tak ada rasa macam dengan family tu macam dah kita balik anak dah tidur, kita pergi kerja anak tidur pula. Macam tu. Jadi macam masa dengan keluarga tu tak ada. Macam rasa macam rasa macam tak ada life pun ya juga. Life tu tak ada. Bila cuti kita dah penat nak tidur. Macam sampai bila kalau macam kita kalau kerajaan kan kita mungkin boleh bersara pencen tu umur 60 kan. 60. Akak fikir takkan umur 60 aku baru nak rasa macam healing dengan anak-anak. Anak-anak masa dah besar dah tak guna dah. Betul tak? Bila kita umur 60 anak kita dah besar. Jadi masa nak bersama tu bila? 60 anak-anak dah kerja apa semua dah ada hal masing-masing. So akak fikir aku tak boleh macam ni. Aku kena korbankan apa yang aku ada sekarang, maksudnya dengan kerja gaji, dan aku nak ambil life aku balik. Kalau kita boleh cakap kita nak anak kita kecil sentiasa, betul tak? Dan anak makin besar cepat. Tahu-tahu masa akak pindah tu umur anak akak dalam 4 tahun, tahu-tahu dah belas-belas. 8 tahun kan kat sana. Betul. Bila saya pun ada anak-anak kecil kan. Saya pun ada rasa macam tu juga. Betul, tapi sebab awak kerja sendiri, jadi kita boleh tolak ansur dengan masa tu. Kan kita boleh tolak ansur, kita boleh pilih kan kita nak pergi kerja bila. Kan tak ada macam ni majikan. So memang kena masuk kerja pukul 8, balik pukul 5. Kan lepas pukul 5 nak kena kerja lagi. Betul. Kenapa akak buat keputusan meninggalkan kemodenan di bandar dan memilih kehidupan sebagai homestay? Akak dengan suami dibesarkan dalam keadaan macam tu. Kita dibesarkan di kampung. Mak ayah dulu walaupun macam akak, mak ayah akak kerja kerajaan, mak akak nurse, bapa akak farmasi. So kita orang duduk kat quarters. Even duduk kat quarters, mak ayah tetap juga belayam sebab rumah kita orang hujung sekali. So belayam, tanam sayur, tetap. So maksudnya kehidupan kita masa kecil kita dah biasa tengok benda tu. Tak lari. Lagi satu abah mungkin menitik beratkan bab halal lah. Bila kita belayam, kita tahu ayam kita makan apa. Kita sembelih, mungkin kita sembelih sendiri, abah sembelih sendiri. So kita tahu kan, kita
kita fikirkan pasal tu lah. Macam sayur. Mungkin dia tanam sendiri untuk tak nak ada bahan kimia. Kan kalau kat luar kita nak beli organik bukan murah, tak murah pun. Kita macam nak acak-acak organik pun mahal, benda tu mahal. Kalau kita tak mampu, kita tak boleh. Jadi nak tak nak kita kena tanam sendiri. Tanam sendiri. Jadi itu akak fikir kita sebab kita dah besarkan macam tu, jadi kita nak mengimbas balik. Akak nak anak-anak akak pun rasa macam tu. Kalau kita macam akak tetap dengan kerja akak macam dulu, bila anak-anak nak merasa benda-benda ni semua? Dia dah besar, dia takkan rasa benda ni semua. Sejak pindah sini memang dia orang rasa seronok dengan ni kan. Even family datang hari tu, anak-anak orang bandar kan, macam orang Iran ni tengok ayam, bagi makan ayam seronok. Jadi macam kehidupan dia orang kebanyakan selalunya macam balik sekolah terus masuk rumah main handphone kan. Kehidupan dia orang macam tu. Jadi bila dia orang tak tengok handphone pun, datang sini tak tengok handphone, main bagi makan ayam, pegang ayam, seronok kan. Ada tak akak rasa kekok macam perubahan fasa kehidupan tu sejak tinggal dekat sini? Dari segi kehidupan tu awal-awalnya ya, sebab kita tak pernah actually kita tak pernah terbayang yang sebenarnya akak memang berhajat nak duduk kampung, tapi kita tak plan nak duduk dalam hutan. Kita tak plan, tak bersedia pun nak duduk dalam hutan. So sebelum pindah sini, masa tu akak duduk kat rumah sewa, akak asyik terfikir-fikir macam sebelum berhenti tu akak fikir, macam mana aku duduk dalam hutan nanti macam ada tak ular. Fikir kan, macam risau kan. Ada tak ular apa semua, binatang apa benda kan, risau lah. Tapi kita nak duduk dalam hutan. Tapi kita risau lah benda-benda tu semua. So lagi satu, awal-awal tu kekok sebab kita tak tahu weather kat sini, macam cuaca kat sini macam mana kan. So bila awal-awal tu macam bila hujan lebat, dengan kemah, pernah lah awal-awal tu kemah runtuh, tempat kita orang simpan-simpan barang tu runtuh sebab air bertakung. So kita tak bersedia, memang tak tahu nak buat apa kan. Tapi bila dah berapa lama kita tahu solution dia macam mana. Macam ni, kena pasang macam ni. Bila hujan lebat kena ada persediaan lah. Lama-lama tu okey. Awal-awal tu memang kekok. Sebab kita tak bersedia pun, kita fikir duduk kampung macam orang duduk kampung macam biasa kan. Tapi kita tak bersedia pun nak duduk kat hutan. Orang ingat macam mudah ya duduk hutan ya. Pacak kemah dah duduk ya. Tak. Tak betul. Okay, Lagi-lagi kita dengan anak-anak, kalau kita berdua mungkin mungkin kan? kita okey. Kan dah dewasa kan. Tapi dengan anak-anak kita fikir macam lagi satu, budak-budak ni dah biasa duduk. Yalah, budak-budak dah biasa duduk, memang ada rumah. Selesa lah. Mak ayah bekerja waktu tu, makan pun cukup kan. Makan waktu tu gaji kan, memang cukup. Tapi bila pindah sini, tapi so far alhamdulillah anak-anak tak pernah mengeluh. Bila diorang pindah sini tak pernah tanya kenapa kena hidup macam ni, kenapa kena makan macam ni, kenapa tak makan macam dulu, tak pernah tanya. Tak ada. Apa yang kita bawa, apa yang akak masak, apa yang rezeki hari tu, alhamdulillah. Diorang terima je. Ya. Diorang terima. Tak ada cakap kenapa kita tak ada rumah, tak pernah. Akak duduk dekat dulu dekat Cameron pun, kita dah terapkan macam kesederhanaan tu. Maksudnya makan pun lauk tak payah banyak. Lauk 1-2 dah cukup. Macam tu kita dah ajar macam tu. Bukan makan mewah sentiasa, tak. That's why masa akak bekerja tu, itulah nak berjimat sebab akak nak bebas daripada hutang. Akak nak bebas daripada hutang. Akak bebas daripada hutang tu yang akak beranilah untuk berhenti kerja. Lagi satu, kita akan rasa Allah campakkan rasa macam ni. Rasa yakin. Akak pernah dalam wallet tinggal berapa ringgit je. Bawah daripada RM10. Cakap, Allah cukupkanlah rezeki aku. Ya, memang Allah hantarkan orang-orang kadang-kadang minta suami akak datang tebang pokok lah, bagi ayam ternakan lah makan, bagi ternakan dia makan lah. So dia orang bagi upah. Kadang dapat RM50, alhamdulillah lah. Tapi so far memang cukup. Sebab kita bila kita dah tak ada, sebab kita bila kita kerja, tak apa aku ada gaji, tak apa. Kan, aku ada gaji. Aku yakin aku ada gaji, betul? Kita yakin sebab ujung bulan kita ada gaji. Bila kita ni sekarang, kita tak tahu rezeki kita besok apa, kita tak tahu pun. Kita tak tahu besok akak makan apa pun akak tak tahu, betul? Tapi bila kita
dah mula kehidupan sebagai homestay ni, kita kena bercocok tanam semua lah kan. Betul. Macam ni jadi apa yang boleh lah, betul tak? Apa yang boleh. Kita tanam apa yang boleh. Macam so far macam beras tu kita tak dapat lah. Jadi apa yang kita tanam, apa yang kita makan. Kita tanam apa yang kita makan apa yang kita tanam. Kita konsep akak macam tu lah, sebab akak tak nak tanam benda yang kita tak nak makan. Okay, faham. Okey, soalan keempat saya, ada tak cabaran utama akak setelah menjadi homesteader? Cabaran utama dia mestilah kewangan, sebab bila kita tak ada gaji ni, kita tak ada duit. Kita tak kerja, kita tak ada duit, betul tak? Tak ada duit. Benda-benda ni semua nak, benda-benda basic macam kita nak ada ternakan, nak ada tanam pokok semua nak kena mula dengan duit kan. Tak ada tiba-tiba ayam tu turun daripada tak ada, memang kita kena beli. Dia punya modal dia tu kena beli dulu. Memang kena ada duit dulu. So sekarang ni kadang akak ada buat macam jualan online, so ada duit sikit kita beli sikit. Lepas tu sekarang bila dah ada induk, kita ngeramkan sendiri, dah tak payah beli anak ayam, betul tak? Jadi dari segi situlah, jadi kita tak payahlah beli anak ayam, kita ngeramkan sendiri, walaupun pakai yang basic biasa je, dapatlah juga kan 20 ekor, 30 ekor, betul tak? Macam tu lah. Okey, soalan terakhir saya, ada tak kenalan atau sahabat akak yang bagi sokongan dengan pilihan apa yang akak buat sekarang? Banyak kenalan yang macam dekat Facebook. Sebab akak sebelum berhenti pun dah dikelilingi dengan kawan-kawan yang memang lebih ke arah ni lah, lebih kepada gentle, benda-benda yang nature. Circle kita memang situ. Memang circle kita macam tu. Macam selalunya lah, kalau orang-orang macam ni, macam kawan-kawan akak kebanyakan macam breastfeeding, dia akan berkait rapat semua tu. Orang-orang tu orang yang sama juga, macam breastfeeding orang yang sama juga, orang yang homestead orang yang sama juga. Maksudnya orang yang jenis berjimat nak breastfeed kan jimat, benda-benda jimat kan. So macam pada akak, kadang-kadang kalau walaupun kita tak dapat sokongan daripada keluarga, tak dapat sokongan daripada kawan-kawan, tapi kadang-kadang kita tengok daripada homestead luar, kawan-kawan kita yang homestead, itu pun sokongan tu. Bila kita tahu ada orang macam aku, orang ni pun dah buat, kawan macam pada akak macam akak kalau dekat Malaysia ni memang akak punya idola memang Zara lah. Zara. Okey, kalau kat Indon Yusufam. YOSO Farm. Sebab akak memang kagum dengan dia, memang dia cakap dia mengaitkan kehidupan homestead tu dengan macam ketuhanan lah. Maksudnya kita kena toleransi dengan alam kan, kita kena jangan tamak. Faham tak? Bila macam ni, macam akak di tanah hutan ni, akak tak tebang semua pokok. Kalau akak tamak, akak tebang semua pokok. Bila tebang semua pokok, alam tak boleh toleransi dengan kita. Kita panas. Bila kita panas, kita pun pakai aircon. Betul. Ni toleransi lah, orang kata toleransi, macam win-win. Akak tebang apa yang perlu. So kita dapat sejuk, kita dapat cucuk tanam juga. Kita kena toleransi sebab alam kita nak tu, tapi kita apa yang kita bagi kat alam? Apa yang kita bagi kat alam? Macam sampah-sampah plastik, jangan bakar. Kan? Plastik kalau kita tak boleh ni, kita mungkin ada yang boleh recycle, kita hantar recycle. Kan? Ataupun collect. Kebanyakan akak tengok mentality orang-orang kita masih lagi suka bakar benda yang tak boleh dibakar. Kita macam tanah kita nak tanam, kita kena pulihkan juga tanah, tak boleh terus tanam. Tanah tak sihat pun tak guna juga macam ni kan akak. Ni cara nak sihatkan cara nak sihatkan tanah, kita letak kompos kat tengah-tengah. Jadi tengok pokok terung tu kan besar. Gemuk kan. Dia nak sihatkan tanah tu. Kita tak adanya datang-datang terus tanah dah sihat, tak ada. Kita mesti kena usaha juga untuk ya betul. Kita tak tahu nak macam satu tempat yang kita dah pernah, misalnya kita dah pernah beli macam sawah padi, kita tak tahu orang tu sebelum tu dah letak baja kimia banyak. So nak pulihkan nak pulihkan balik tu susah. Macam ni tanah hutan, so tak susah. Kita dapatkan ni semua macam daun kering kalau kita kumpulkan semua akan jadi baja.
Ya, tak ikutkan baju sebenarnya kita tak perlu beli pun. Datang daripada kita juga sendiri. Kita buat kompos, kita hasilkan kompos, kita makan apa benda semua kan. Kita buang air kan, buang air besar apa semua, itu semua je baja. Baju ayam Ya, ni gula ayam. kan, nampak tak? Kita maksudnya kita hasilkan kompos, maksudnya kita makan sayur apa semua sisa-sisa kita bagi apa letak dalam kotak, lepas tu ada ulat. Okey, ulat dah ada BSFL kan? Betul. Ayam makan. Okey, ayam makan, ayam hasilkan telur. Kita ambil telur. So benda tu berputar balik. Kan? Kita ambil telur, kita makan, cengkerang bagi kat ayam balik. Kan? Macam konsep apa permakaca tu kan? Ya, kitaran dia tu macam kita mula je memang perlukan wang. Tapi bila kita dah ni semuanya ada kat sini. Tak perlu pun baja pun tak perlu pun sebenarnya. Okey, baiklah saudara-saudari, setakat di sini saja video yang saya kongsikan hari ini berkenaan dengan homestay yang saya kongsikan daripada kenalan saya. Kenalan saya ni dia dah dia pernah beli ayam daripada saya, ayam Island Red. Alhamdulillah dah sampai sekarang dah besar, umur 8 bulan dah bertelur, alhamdulillah. Hari ni saya datang lagi, dia order lagi ayam Buff Plymouth Rock. Saya harap anda dapat belajar sesuatu, dan kalau anda rasa macam konten saya ni menarik dan anda pun rasa macam nak berkehidupan homestay, cuba komen kat bawah, okey? Okey, setakat ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menternak.